Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi pulut panggang yang super sedap, berlemak dengan inti serunding yang super padu. Yang pertama sekali kita cuci dulu beras pulut lebih kurang 1 cawan. Kemudian untuk santannya juga saya gunakan 1 cawan. Jangan lupa letakkan garam dan penyedap rasa atau MSG. Bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Lalu kita gaul rata dan kita kukus 30 minit. Dan untuk bahan-bahan serunding adalah seperti berikut. Kemudian kita masukkan kelapa. Sebenarnya untuk gula tu, kadar kemanisan tu sesuai dengan selera masing-masing. Tapi biasanya kalau kita buat serunding, kita nak manis sikit lah. Ni dah siap dah pun. Sekarang mari kita ke pembungkusan. Kita saburkan minyak ni wajib supaya tidak lekat. Kemudian kita letakkan pulut, lalu letakkan serunding. Kemudian kita tinggal gulung-gulung dan bungkusnya. Setelah itu kita stapler ujung ke ujung supaya tidak terburai. Lalu kita bolehlah panggang sehingga ia menguning. Dan ini dia. Selamat mencuba.